Isu tarif elektrik naik lagi? Ya, naik. Tapi sabar dulu. Siapa sebenarnya yang terkesan? Jawapannya bukan rakyat biasa. Bukan isi rumah yang pakai elektrik bawah 1000 kW per jam sebulan. Majoriti kita selamat. Tak kena pun. Tapi sekarang ni, isu sebeginilah yang suka ditunggang pembangkang untuk mengelirukan rakyat. Nak cucuk sentimen, nak takut-takutkan rakyat. Benda ni kita dah biasa. Seperti yang diumumkan, bermula 1 Julai ni tarif asas elektrik naik sikit. Tapi kerajaan Madani bukan kejam macam yang pembangkang suka gambarkan. Ada perlindungan bersasar, ada pengecualian dan ada juga mekanisme yang telus. Rakyat biasa tak terkesan langsung. Suruhanjaya Tenaga umumkan kalau penggunaan rumah korang bawah 1000 kW per jam sebulan, tak ada kenaikan. Malah, sistem baru AFA iaitu Automatic Full Cost Adjustment lebih adil daripada sistem lama ICPT. Dulu surcharge boleh cecah sampai 16 sen. Sekarang dihadkan maksimum hanya 3 sen. Nak lebih, kerajaan kena lulus dulu. Ini bukan kerajaan yang main belasah. Ini namanya kerajaan yang berhemah. Dan kita kena jelas, pelarasan ini bukan untuk kaut untung. Ini untuk pastikan sistem tenaga negara kekal mampan sambil jaga kebajikan pengguna. Tapi biasalah, pembangkang bila dah tak ada modal nak kritik dasar, mulalah main isu URA, main isu harga ikan. Nanti sudah pasti tarik pula isu elektrik yang kita bincangkan sekarang ni. Semua tak jadi, semua tak lekat. Sebelum pembangkang nak sentuh isu ni, biar semua tahu dulu perkara sebenar supaya tak digula-gulakan dengan pembangkang nanti. Jadi kita nak pesan awal-awal, lepas ni kalau ada pembangkang dari PN nak mainkan sentimen atau retorik ini, ketahuilah isi rumah bawah 1000 kW per jam tak terkesan pun. Jangan takut, jangan termakan hasutan. Tengok dulu fakta, bukannya dengar auta. Malah bil elektrik lepas ni pun akan jadi lebih telus, siap dengan pecahan jelas. Kapasiti penjanaan, rangkaian, semua ada. Rakyat boleh tahu duit mereka pergi ke mana. Ini baru namanya reformasi sebenar.